Minggu lepas saya sedih sampai hari ni saya duk teringat dan saya tak boleh lupa. Ada seorang makcik nak dekat 80. Anak-anak ada. Depa punya duk pasing kan mak ni hak tua ni. Tak nyanyuk ni. Cuma lumpuh separuh badan. Anak lelaki sama, anak perempuan sama. Punya duk tendang mak ni pergi rumah kawan ni, pergi rumah kawan ni. Mak tu pergi hantar rumah orang tua. Saya cakap terus terang lah kat tuan-tuan. Yang buang mak ayah ni, dunia dia celaka, akhirat dia celaka. Tak payah cakap banyak. Kalau ada hak buang mak ayah dalam ni, dunia celaka, akhirat celaka. Bukan daripada saya, daripada Nabi SAW. Sebab mak dengan ayah ni, walaupun dia orang jahat, dia keramat yang diciptakan oleh Allah untuk menguji kita. Jangan buang. Sedih, takkan bahagia dia dan seluruh keturunan dia. Dan kena ingat, anak dia confirm akan buat balik kat dia macam tu. Mesti, saya bersumpah, anak dia akan buat balik macam tu. Sama. Hati-hati nak buat dekat mak dengan ayah, hati-hati.